Tu kapal selam. Dekat situ ada jet pejuang. Hai, jumpa lagi kita jumpa lagi di my channel YouTube. Hari ni berapa bulan? 11. 11 hari bulan. Kita layan Kelebang lah. Tak boleh nak layan Bukit Beruang. Bukan tak boleh. Benda masih baru lagi kan. So mungkin badan bini aku masih lemah lagi, bagian tak kuat lagi, jadi kita layan Kelebang lah. Okay, stay tune. Bye. Okay, bermula lagi kita panaskan badan dulu lah. Tak boleh nak terus lagi. Berhenti jantung lah. Jalan ke Kelebang ni apa dia rata, tak ada mendaki, tak ada menurun. Dia punya peluh tu lambat lah berbanding hiking masuk hutan. Tapi apa kan daya, kita layan je dulu buat masa ni Kelebang. Kat motor ni baru satu pusingan. Kita tengok hari ni berapa larat. Pusingan pertama. Satu pusingan lebih. Satu pusingan suku. Bini aku dah start jogging. Let lu. Awal lagi. Okay, aku rasa nanti sampai ke motor bermakna aku dah 2 pusingan. So aku nak keluar, aku nak pergi kapal selam. Okay. Alhamdulillah, mana ada kat dunia kapal selam kat atas darat. Ni ada. Okay, selam. Okay, kita keluar tepi pantai, lepas tu kita terus pergi kapal selam. Di tepi pantai yang indah, aku duduk seorang diri. Suasana sepi. Satu lagi manfaat kalau jogging kat pantai Kelebang ni, tak bawa Aidin. Kalau bawa Aidin dia akan menyinggak sini. Kalau dia menyinggak sini, aku akan penat menunggu.
Okey. Jom kita pergi ke apa ni nama tempat tu? Kapal Selam. Kita melintas pergi ke sebelah. Kapal selam berada di tepi sana. Ke depan sikit. Kita akan ke ujung sana. Lepas tu kita akan belok ke kiri. Tak jauh dekat tu, belah kanan kapal selam. Kapal selam tapi dia tak selam. Tu cerita dia. Dogi santai, santai, santai lah sayang. Museum Kapal Selam. Tak tahu apa tu je. Museum Kapal Selam. Tengok pintu gate apa pagar tu buka tu. Bolehlah kita pergi masuk jap. Agak boleh masuk lah. Jangan aku masuk sikit je, kena halau. Okay, ada guard tadi. Dia kata buka pukul 9. Ada guard kat luar ni je. Luar ni tak apa boleh. Lepas tu nak masuk dalam tu, dia ada kena bayar RM8 lah. Jadi kita dah masuk dalam, kita kat luar je. Jadi gambar ada. Boleh kapal selam. Tu kapal selam. Dekat situ ada jet pejuang. Tak tahulah daripada mana dia beli. Kapal selam ni aku rasa daripada Rusia kot dia beli. Tak tahu lah kapal pun kat karet. Tu ada 2 kapal. Dua kapal apa? Kapal jet pejuang. Kapal selam. Kita hanya kat bulatan ni je. Okey, itulah dia kapal selam kat Pantai Kelebang. So kita dah keluar. Kita nak menghala kedatangan satu Malaysia. Datang satu Malaysia, lepas tu pusing seround kot. Tu balik lah. Okay, dah sampai ke tepi jalan. Belakang aku kapal selam. Depan ni apa benda tu yang orang rumah kedai 2 tingkat tu.
Dia panjang. Yang selalu bazar Ramadan tu. Bangunan depan ni apa nama dia? Mall City. Apa benda nama dia? Ini sebenarnya lubuk. Tengok macam buruk luar kan, macam gudang kan. Mall City Cosmic Park. Lubuk buang duit. Kalau yang tak ada anak yang ada anak macam aku ni, kalau bawa ID ni 100 lebih tak lari. Adalah permainan macam-macam permainan. Pasal kat depan tu ada go-kart, ada apa, lori yang korek tanah tu, tapi mini punya lah. Sini lah. Kan kita masuk, kita lalu luar je. Okay, dah sampai sini. Ya, kalau dilarat nak kucing lagi satu, tak, dia terus pergi motor lah. Okay, dah sampai ke parking motor. Dekat lah. Dah sampai lah. Okay, sampai sini sajalah. Okay, lepas ni aku nak balik. Nak pergi pasar sekejap. Beli ikan ke, beli ayam ke. Untuk mak nenek tu. Balik sekolah kan. Okay, jangan lupa like, follow dan komen my channel YouTube. Bye. See you. Jumpa lagi.